Hai, nama saya Muhammad Anas bin Muhammad Aminuddin. Saya Imran Hafiz bin Muhammad Akmal Hisham. Hai, nama saya Naura Alisha binti Anas Fitri. Saya Nurfarisha Humaira binti Muhammad Zamawi. Hai, nama saya Tanishka Nabama Vignesh Naidu. Saya Cikgu Nur Qurratu Ain Widyatine sebagai guru pembimbing. Kementerian Pendidikan KPM melaksanakan 7 ketetapan serta perincian bagi menangani isu beg berat yang dihadapi murid sekolah secara menyeluruh. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin berkata, antara ketetapan itu adalah menyediakan loker di sekolah rendah, penyusunan semula jadual waktu serta kerjasama dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sudut pandangan saya selaku Doktor Kesihatan Pekerjaan mengenai berat beg sekolah murid sekolah rendah. Okay. Secara ringkasnya kita maklum bahawa isu berat beg sekolah yang berlebihan dalam kalangan murid sekolah rendah ialah merupakan satu isu ekonomik dan kesihatan awam yang penting. Okay. Walaupun kita tahu tiada piawaian antarabangsa yang diterima secara mutlak, kebanyakan kajian pediatrik, ortopedik, ergonomik dan kesihatan pekerjaan mencadangkan bahawa berat beg sekolah hendaklah tidak melebihi 10% daripada berat badan murid, dengan had maksimum 15% daripada berat badan dalam keadaan tertentu. Jadi berdasarkan prinsip ergonomik dan kesihatan pekerjaan, saya berpendapat bahawa berat beg sekolah yang ideal adalah kurang ataupun bersamaan dengan 10% daripada berat badan, dan untuk had maksimum yang masih boleh diterima adalah sekitar 10 hingga 15% daripada berat badan. Dan tidak digalakkan sama sekali jika ianya melebihi daripada 15% daripada berat badan. Kerana murid yang membawa beg melebihi 15% daripada berat badan, ia akan berisiko tinggi mengalami masalah muskuloskeletal. Muskuloskeletal ni yang struktur yang melibatkan kita punya sendi, tulang, otot, salur darah dan juga saraf. Dan sekiranya berat itu melebihi daripada 15% dari berat badan murid tersebut, dia akan mengalami perubahan postur. Maknanya perubahan postur itu sama ada semasa dia berjalan atau membawa bebanan tersebut, dan ianya secara tidak langsung akan menyebabkan keletihan, gangguan keseimbangan dan juga kesakitan pada sendi-sendi seperti leher, bahu dan juga belakang. Hari ni saya pergi kapal, entah lah kan? Sebenarnya Assalamualaikum. Penatlah hari-hari asyik bawa buku yang berat je. Tahukah anda, menurut kajian ringkas yang kami jalankan di kelas, purata berat beg rakan-rakan kami mencecah 5.5 kilogram. Ini sangat berbahaya untuk kesihatan tulang belakang kami dan melanggar matlamat SDG 3 iaitu kesihatan dan kesejahteraan. Isu beg berat murid bukan perkara remeh. Ia boleh menjejaskan postur badan murid dan fokus belajar mereka. Oleh itu, kita perlu mencari solusi pintar untuk melatih mereka supaya menjadi lebih bertanggung. Jangan risau kawan-kawan. E-bag step ada jalan penyelesaiannya. Saya nak kemas jadual sekolah esok. Jam taman saya kemas buku sambil mengira had berat beg di aplikasi ini. Ini adalah aplikasi Bagmaster. Mengapa ia berbeza dengan penimbang biasa? Penimbang biasa hanya memberitahu berat selepas beg dikemas. Tetapi, aplikasi kami membolehkan murid menyimak berat sebelum buku dimasukkan ke dalam beg lagi. Mari kami tunjukkan caranya. Berat saya adalah 41 kg.
Ketinggian saya adalah 150 cm. Barang tambahan saya ialah kotak pensel 200 gram. Aplikasi ini telah diprogramkan dengan berat standard setiap buku teks. Contohnya, esok hanya ada kelas Bahasa Melayu dan Sains. Apabila saya menanda dua subjek ini dan menekan butang semak berat, sistem terus mengira jumlah berat secara automatik. Indikator hijau bermakna berat beg ini selamat dan sihat untuk tulang belakang kami. Inovasi bukan sekadar rekaan, tetapi ia mestilah membawa perubahan yang berasaskan bukti. Kami telah menjalankan ujian impak selama 2 minggu di kelas untuk melihat keberkesanan aplikasi e-Backstep. Hasilnya sangat menakjubkan. Sebelum aplikasi ini digunakan, purata berat beg rakan sekelas kami ialah 5.5 kilogram. Namun, selepas semua rakan menggunakan aplikasi e-Backsteps di rumah dan menyimpan buku selebihnya di locker steps, purata berat beg sekolah kami berjaya dikurangkan kepada 1.8 kg sahaja. Ini merupakan penurunan sebanyak 67% berat beg sekolah. Bagaimana buku yang tiada esok? Kita akan menyimpannya di dalam locker step. Ia diperbuat daripada bahan kita semula. Sebagai guru besar sekolah, saya dapati projek e-Backstep ini banyak memberi impak yang positif kepada murid. Selain daripada menyelesaikan isu kesihatan dan juga postur badan, ia juga mendidik murid dalam meningkatkan penggunaan digital, iaitu apps yang mereka tubuhkan di rumah. Dan saya percaya projek ini akan ditambah baik untuk penggunaan yang lebih maksimum yang disebarkan ke seluruh komuniti sekolah. Well done. Bukan itu sahaja, bagi memastikan kesihatan postur, kami sentiasa di tahap terbaik. Kami turut memperkenalkan senaman postur minda terdik selama 2 minit setiap pagi sebelum kelas bermula. Langkah kecil kami, impak kepada masa depan. Bersama